Okay. So kelas, apa ni? Saya tak buka kamera sekejap. Saya ada dekat sini tapi saya tak buka. Kejap lagi pun saya akan off kamera ni sebab saya pakai wifi sahaja sekarang. Takut dia putus. Lepas tu, siapa wakil yang selalu saya WhatsApp kalau saya punya line terputus, nanti call saya, okay? Through WhatsApp. Boleh, Nadira? Ulang boleh. Kalau saya punya line terputus ataupun saya tiba-tiba live ke ataupun suara saya lag ke apa-apa ke, boleh terus inform saya, call ke ataupun interrupt je terus dekat sini, okay? Okey, baik. Okay, thank you. Okay. 43 orang. Okay. Siapa yang lambat masuk, kejap lagi saya akan biarkan dia sekejap kat situ. Saya tak terus ni sebab saya nak mula dekat sini dulu. Alright. So, sekarang kita berada di week 5. Kita akan masuk chapter baru. Okay. Cuma chapter ni kita kembali macam chapter 1 hari tu. Kita kurang mengira. Kita tak ada kira sangat. Cuma hari tu chapter 3 sahaja yang kita banyak mengira. Okay. So, untuk chapter 4, tiada pengiraan. InsyaAllah, kalau awak tengok note saya dah pass tadi pada wakil ada 13 pages. Semuanya banyak ayat-ayat sahaja. Okay, kita pergi kepada notes kita. Nama untuk topik ni adalah symbolic logic. Okay, logik. Mungkin kalau pelajar IT mungkin tahu tentang symbolic logic ni. Cuma kita punya kali ni symbolic logic ini adalah dalam matematik discrete. Okay. Okay, dalam ni kita ada empat subtopik. Introduction. Lepas tu kita ada proposition, predicate dan juga quantifier. Tapi untuk hari ni insyaAllah sikit je. Saya sakit tekak sebenarnya. Sebab tu saya tak boleh buat kelas bersemuka dan batuk. So kita tengok sikit sahaja mana yang saya termampu lah. Okay. So dalam ni kita ada, kalau tengok tepi sini, okay, tengok belah tepi yang di mana cursor saya ni. Okay. Dia semuanya dalam setiap subtopik tu dia ada bahagian-bahagian dia. Okay. Macam, okay, contoh kalau kita tengok proposition, dalam tu ada terbahagi kepada 2, compound dan juga conditional implication. Sorry, ada 3 dan by conditional. Dan juga tautologis. Dalamnya tu pula ada lagi pembahagian-bahagian. Maknanya dalam topik bab 4 ni dia ada banyak pecahan-pecahan dalamnya, walaupun awak tengok dia punya subtopik ni ada 3 sahaja. Okay, proposition, predicate dan juga quantifier. Okay, so hari ni kita nak masuk kepada proposition. Okay, saya nak tengok sekejap Google Meet kita ni ada ramai ke tengah. Okay, seorang. Sorry. Allah. Okay. So, untuk proposition, perkataannya macam kita jarang gunalah perkataan proposition. Yang mana proposition ni sebenarnya dia adalah macam statement. Okay. Proposition ni dia seperti statement. Okay. So, untuk statement, biasanya kan kalau kita ada statement, macam kita nak bagi tahu kan, kita akan bagi tahu tu dia tiada tanda soal. Okay, bukan bertanya, kita hanya perlu bagi tahu nama saya Nurhana. Okay, titik, tak ada tanda soal, tak ada tanda seru. Okay, daripada situ bila kita ada satu proposition iaitu statement, statement tu boleh jadi benar ataupun tidak benar lah.
Okey, benar ataupun tidak benar. True ataupun false. Dan dia tidak boleh berlaku serentak. Okey, sekejap saya tengok balik, saya dengar dia bunyi. Sebab tu saya minta student selalu masuk cepat. Sebab bila student masuk lambat, tengok ni, tiba-tiba ada lagi yang waiting admit. Saya nak kena tekan lagi. Okey, tadi saya cakap suruh masuk awal pukul 8 juga masuk. Dah nak asyik kena tekan je. Okey, so untuk proposition, tadi saya dah kata dia adalah satu sentence. Sentence statement sama ada dia adalah true ataupun false. Okey, sama ada dua je. Dan tidak boleh berlaku masa yang sama. Contoh macam tadi saya kata, nama saya Nurhana. Dia adalah statement yang betul, true. Okey. Lepas tu kalau saya kata, saya adalah seorang jururawat. Okey, tidak. Maksudnya false lah. Nurhana bukan jururawat. Nurhana adalah pensyarah. Maksudnya saya sedang memberi statement yang false, salah. Okey, untuk statement yang benar, yang true, kita biasanya gunakan huruf T untuk true dan false adalah F untuk false. Okey. Seterusnya. Non-proposition is a sentence that does not have a clear truth value. Okey, kalau sesuatu ayat itu bukan non-proposition, dia selalunya tak ada keputusan yang betul sama ada dia benar ataupun salah. Okey. So, yang mana kita tak tahulah dia ni sebenarnya fakta yang betul ataupun salah. Okey, kita tengok contoh. Okey, dekat contoh ni kita ada beberapa contoh yang mana dia adalah proposition ataupun tidak. So, kalau kita tengok yang pertama, the sky is blue. Okay, the sky is blue. So, bila kita baca sky is blue, secara generalnya dia adalah statement yang benar. Yes. Yes, dia adalah statement. Okay, dia adalah satu statement dan kepercayaan kita pada statement itu adalah true, benar. Okey, awan itu, langit itu biru, true. Okey, sekejap saya dengar lagi ada bunyi. Okey, lepas tu ayat yang kedua. Okey, sentence yang kedua. 5 tambah 3 sama dengan 10. Astaghfirullahalazim. 5 tambah 3 sama dengan 10. Dia adalah statement yang benar. Bermakna sekarang ni bila dia adalah statement yang benar, kita boleh katakan dia, ya, dia adalah statement dan benar, true. Kenapa kita punya ni macam bergetar-getar? Tak apalah. Okay. Dan 5 tambah 3, 10. Jawapan dia bagi kat sini. Okey, dia ni proposition ke tidak? Kita katakan ya, dia adalah proposition sebab dia tak ada tanda soal dan dia bukannya arahan. Cuma untuk value dia, truth value, kita kena kata false. Sebab 3 tambah 5 sebenarnya adalah 8, bukan 10. Sekejap Okey. Seterusnya, Malaysia is in Asia. Ya, Malaysia adalah di Asia, kawasan Asia. So, dia adalah proposition. Tengok, ada tak tanda soal? Dia kalau ada tanda soal dan tanda seru, dia bukan proposition. Okey, bila tengok, oh tak ada, titik terus. Maksudnya betul, dia ni adalah proposition. Dan tapi betul ke? Tapi betul ke? Kita tanya balik soalan ni. Betul ke dia adalah di Asia? Jawapannya betul. Sebab tu kita katakan dia true. Okey, seterusnya. 5 is greater than 10. Okey, tengok. Dia ada titik je kat situ. Maksudnya betul, dia adalah proposition, satu statement. Okey. Tetapi bila kita cek betul ke 5 is greater than 10? Tidak. 5 is smaller than 10. Sebab tu kita kena tulis kat sini false. Okay, next. 7 is an odd number.
Okey, tengok ada tak tanda soal atau tanda seru? Tiada. Bermaksud betul dia adalah proposition. Tetapi betul ke dia 27 adalah odd number? Yes, true. So kita kena guna T untuk true. Okey. So, untuk yang belah bawah pula, okey, kalau awak tengok, close the door. Ini adalah arahan. Tengok ada tanda seru. So, dia bukan proposition. Not a proposition. Sebab ini adalah command. What time is it? Dia ada tanda soal. So, dia juga bukan proposition sebab ada tanda soal. Lepas tu, dia kata, wow, that's amazing. Okay, ini bukannya, dia tak ada tanda soal ataupun tak ada tanda seru. Tetapi dia ni macam satu pujian ataupun satu dia bukannya satu statement yang boleh kita katakan dia sebagai benar ataupun tidak. Wow, that's amazing. That's beautiful. That's pretty. Itu semua kita tak boleh katakan sebagai proposition sebab dia tiada satu fakta. Go do your homework. Okey, ini juga walaupun tiada titik ataupun tanda soal ataupun tanda seru, tapi dia adalah satu arahan. Dia pun adalah satu command juga. Maybe it's going to rain. Dia kata ada maybe pula tu. Okey, maksudnya dia bukan proposition sebab benda yang tak pasti. So, itu adalah yang bawah ni adalah contoh bila sesuatu statement yang diberikan itu bukan proposition. Okey, bukan proposition. Ada tanda soal, ada tanda seru, satu pujian, satu arahan ataupun ada maybe. Ada lagi tak yang minta masuk? 49. 49 tolak saya 48. 48 kelas ni ada 54. Ingat sekarang ada berapa orang yang belum masuk. Okey, next. Okey, sampai sini okey tak? Saya nak dengar suara baru saya proceed. Okay. Okay. Alright. Okay, example 4.1. Inilah contoh dia. Read the following sentence carefully. Dia suruh baca ayat tu elok-elok. Identify and classify each one as a true or false proposition ataupun yang mana yang bukan proposition. Okay, kalau kita tengok sekali lalu, sekali imbas. Okay, bila awak tengok, cek dulu ada tak tanda soal ataupun tanda seru. Nampaknya tiada. Okey, ada tak yang ada ayat arahan? 1 tidak arahan, 2 tidak arahan, 3 tidak arahan. Okey. Keempat ni, close the door. Close the door. So, dia suruh kita. Ini adalah command. Okey, so ini adalah not a proposition. Okey, satu je yang bukan proposition. Yang lain nampaknya adalah proposition. Okey, yang lain semuanya adalah proposition tetapi okey, kita tengok balik. Okey. Okey, kita nak check. Semua ni proposition. The earth revolve around the sun. Okey, the earth revolve around the sun. 2 plus 2 equals 5. Okey, kita buat satu-satu. First, the earth revolve around the sun. Okay, so kita katakan dia benar. Okay, dia adalah T, true. 2 plus 2 equal 5. 2 tambah 2 equal to 5. 2 tambah 2 kalau kita kira sebenarnya adalah 4. So, dia adalah proposition yang false. False proposition. Okay, statement yang salah. Dia statement tapi dia salah. Jadi, tulis je false proposition F. Okey, yang ketiga, water boils at 100 degree Celsius at sea level. Yes, okay, 100 degree Celsius tu maksudnya dia punya tahap tahap mendidih dia. Okey, tahap mendidih dia true sebenarnya true kalau pun tak tahu. Okey, lepas tu all cats have wings. Semua kucing ada kepak. Okey, semua kucing ada kepak. Ni adalah satu statement. Okey, betul dia proposition tapi dia adalah proposition yang salah.
7 is a prime number. Prime number ni apa? Prime number ni adalah nombor perdana. So, bila nombor perdana, kita kena ingatlah nombor perdana apa? 2, 3, 5, 7. So, bermaksud 7 juga adalah prime number. Dia adalah true proposition. Okay. Okay, tu dia contoh dia. Okay. Okay, cuma bila kita ada dalam matematik, biasanya kita tak tulis dalam bentuk ayat je. Samalah macam chapter 1, chapter 2. Bila kita kata dalam bentuk matematik, kita akan kita akan tuliskan dia dalam bentuk simple simbol. Okey, simple simbol. Tak naklah asyik tulis panjang-panjang je kan. Jadi kita tulis dalam bentuk simple simbol. Kita tulislah. Okey, yang first tadi katakanlah. Okey, kejap saya dengar ada bunyi lagi. Bila nak berhenti ni? Okey, ada lagi 4 orang. 4 kali lagi akan berbunyi ni. Okey. So, kita ada dekat sini. Okey, mathematical statement dalam bentuk simple symbol. Lower case letter are used to represent proposition. Okey, kita selalunya gunakan lower case. Lower case ni huruf kecil Okey. So, dia ada dekat situ. Yang pertama, the sky is blue. Okey, kita gunakan simbol S. Sky is blue. Malaysia is in Asia. M. Okey. 5 is greater than 10. 7 is an odd number. Kita guna huruf Y. Okey, kejap saya dengar lagi bunyi. Okay, next. Okay, bila kita dah kenal proposition, okay, masuk dalam minda semua pelajar. Proposition tu statement, ayat. Contohnya, nama saya Nurhana. Okay, lepas tu, dalam statement boleh jadi true ataupun false. Benar ataupun tidak. Jadi, nama saya Nurhana, my name is Nurhana adalah true statement. Tapi kalau awak yang baca statement saya, awak kena cakap false lah. Sebab nama awak bukan Nurhana. Nama awak contohnya, nama saya Ain. Sekali yang sedang membaca tu betul nama dia Ain. Dia kena kata tu adalah true statement. Tapi kalau orang lain yang baca, dia kena kata false statement. Okey, contoh saya tanya pelangi ada 7 warna. True proposition ataupun false proposition? Saya nak dengar suara. Pelangi ada 7 warna. True proposition ke false proposition? Tak dengar. Saya takkan bergerak selagi saya tak dengar ada orang respon. True proposition. Apa? True ke false? True. Awak respon je saya. Saya akan laju je. Kalau awak tak respon, saya akan tunggu sampai saya dengar suara. Okay, next. Okay, saya ada satu lagi statement. Meja, ini general yang cerita pasal general. Meja, table ada 3 kaki. True statement ataupun false statement ataupun proposition. False. Okay, good. Alright. Boy, saya tak dengar suara Boy ada 5 orang je Kalau saya tak dengar suara boy pun saya tak mahu. Saya nak dengar suara boy juga. Girl ramai. Okay, next. Compound proposition Kita pergi kepada compound proposition. Okay, compound proposition ni dia nak cerita kat kita yang mana proposition boleh combine. Proposition boleh combine 2 ataupun lebih simple proposition.
Macam apa sebenarnya? Macam tambah function, macam tolak function. Macam tu. Macam darab. Sama macam kita belajar function dulu kan. Function kita boleh ada 2 function. Lepas tu function tu dia suruh awak tambah. F tambah G. Cuma untuk kali ni chapter 4. Dia tambah tolak juga. Cuma dia bagi dalam bentuk ayat. Okay. So namanya compound proposition. Okey, dalam compound proposition ni, awak tengok table ni. Okey, dalam table ni kan, kita namakan kepada pelajar kan. Dia ni ada sebagai operator, okey, dan simbol. Okey, tengah-tengah ni ada another name. Okey, boleh juga ambil note benda tu. Okey, untuk operator ni, dia ada operator kan. Macam kita tambah tolak darab lah. Tapi kalau proposition dia ada conjunction. Okay, conjunction. Nombor 2 disjunction. Nombor 3 negation. Okay, ada 3 ingat. Conjunction, disjunction, negation. Untuk conjunction, dia ni adalah daripada kalau awak baca soalan, awak jumpa perkataan and. Okey, perkataan and. Dia adalah conjunction. Simbol dia pula, kalau soalan bagi dalam bentuk simbol, simbolnya macam simbol tu. Macam simbol apa ni tahu? Macam simbol bumbung rumah. Bawah ni rumah. Dia macam yang atas, bumbung rumah. Itu adalah conjunction. Kalau disjunction pula, dia datang daripada, ada word dia adalah or. Ataupun simbolnya macam simbol bumbung rumah tapi terbalik. Ataupun kita katakan macam huruf V. Okey, macam huruf V. Alfabet kita macam huruf V. Okey, kalau negation pula, dia datang, wordnya adalah not. Okey, tidak. Dia punya simbolnya macam ombak. Okey, macam ombak ataupun macam ada. Okey, simbol V tu V macam V. Kalau tu dia macam simbol macam tu. Ataupun macam ada satu palang dan turun. Macam ada satu dash tapi dia tolak ke bawah. Dashnya tolak ke bawah yang kat situ. Ni saya punya ni. Okay. Macam tu. Macam dash tapi ada tolak ke bawah. Itu adalah negation. Okey, mungkin saya masuk conjunction je. Saya sakit tekak lah. Okey, untuk conjunction. Okey, untuk conjunction. Okey, ingat tadi conjunction, ada words dia adalah and. Simbol dia macam bumbung rumah. Okey. So, dia kata, bila conjunction, dia adalah satu operator yang menggabungkan 2 proposition menggunakan huruf perkataan and dan. Lepas tu dia kata kat situ, let P and Q be proposition. Dia kata, kejap saya dengar bunyi. (54) tolak 1 ada suara absent. Ke tolak 2 Saya tak sure lah ni. Kejap saya nak stop sharing jap. Saya rasa cursor saya perlahan. Kenapa tak? Okey, ada lagi student masuk. Saya share balik Cursor saya lagging lah. Dekat paparan awak macam mana saya punya ni? Okey.
So, dia kata tadi, okay, poin yang kedua ni, ingat tadi kan kita dah katakan kalau kita ada statement kita boleh ditulis dalam bentuk lower case kan. Macam tak payah tulis panjang-panjang. Jadi, dia dah katalah P dengan Q ni contohnya adalah proposition. Ada dua proposition. Contohnya macam mana Katalah proposition tu macam ini. P, kita katakan P tu adalah nama saya Nurhana. Okay. Q. Okay, saya ada proposition yang kedua. Saya seorang jururawat. Macam itulah. Ada dua. Okay, lepas tu dia kata conjunction of P dengan Q. Kalau dia kata nak conjunction, maksudnya kita akan tuliskan dia P dan Q lah. P dan N. P and Q. Tapi simbol N kita akan pakai macam bumbung rumah tu. Sebab tu dia jadi P and Q. Macam gitu. P and Q. Walaupun tak semestinya benda ni betul, tetapi kita nak buat dia punya jalan kira dia. Macam itulah kita kena mulakan dengan P dan Q. So, P, lepas tu simbol yang macam bumbung tu Q. Okey, lepas tu macam mana kita nak sahkan betul ke tidak P dengan Q kita ni, kita kena buat satu truth table. Ni truth table namanya. Yang mana truth table ni kalau awak tengok, dia akan ada 3 kolom. Okey, kolom yang pertama untuk P, nama saya Nurhana. Q adalah kolom untuk yang tengah-tengah ni, untuk yang satu lagi punya statement, iaitu saya seorang jururawat. Dan kolom yang ketiga adalah P dan Q. P and Q. Okey, jangan pelik lah ni. Saya dah cakap tadi, simbol yang macam bumbung ni adalah dan. P dan Q, namanya conjunction. Okey, lepas tu bila kita dah ada P dan Q, kita kena isi dalam ni apa possibility jawapan-jawapan kita tu benar ataupun tidak. Okey, saya ajar awak Untuk buat P, okey, untuk kolom yang pertama, nilai yang ada dekat dalam ni, awak akan buat dia sebagai true, false, false. Susunan dia macam ni, biar supaya dia ni akan dia akan match dengan yang sebelah punya. True, false, false. Masa Q pula awak kena buat bersilang terus. True, false, true, false. Kedudukan dia tu. Sebab apa ni? Benda ni dia macam kita punya susunan, macam susunan untuk kebolehan jawapan kita tu benar ataupun tak benar je. Jadi, masa kita susun, kalau awak susun dia punya penggiliran dia sama, nanti kita tak dapat matchingkan dia punya jawapan akhir tu. So, ingat kalau kolom yang pertama, awak kena susun dia dua-dua. True, false, false. Untuk Q yang tengah-tengah awak kena gilirkan dia. True, false, true, false. Okay, true, false, true, false. Ini sama untuk yang lain-lain nanti pun awak kena susun macam ini. True, false, false. True, false, true, false. Okay, after tu bila dua table ni dah siap, barulah kita akan isi ni, yang belakang sekali ni. Masa nak isi ni, baru kita akan fikir. Okey. Kalau statement itu, kalau dan, dia nak kena dua-dua betul, baru dia dapat jadi betul. Okey, contoh yang pertama ni. Okey, nama saya Nurhana dan saya adalah jururawat. Kalau kita katakan dia ni dua-dua adalah true, kalau memang nama saya Nurhana dan saya adalah jururawat, saya punya jawapan adalah true. Okey, ni kalau betul. Kalau betul, sebab tu kita kena check nanti kat mana sebenarnya jawapan kita ni. Okey, kalau jawapan antara pilihan jawapan kita ada yang false, dia akan jadi false. True, false. Antara benda betul dengan benda salah, kalau kita
gabungkan dia, dia akan tetap jadi salah. False. False dengan true lagi. Jadi lagi false. Okey, bila ada false statement dan false statement, ada dua false statement, dia akan jadi false statement juga. Okey. So, untuk conjunction, kalau conjunction kita tu dan, hasil akhir kita ni, okey, awak kena tengok kat situ, hanya satu sahaja yang akan jadi true. Apabila jawapannya kedua-duanya true. Okey. Alright, katakanlah kita sedang check. Adakah soalan nama saya Nurhana, saya seorang jururawat, true ke false? Kita nak check kat mana jawapan kita akan berlaku. Okey. Semua orang sekarang ni saya akan ikut awak Nama saya Nurhana. False statement ke tak statement? False statement ke true statement? Nama awak Nurhana ke tidak? Tidak. Tidak. Okey, jadi tidak. Cari P yang mana tidak. Okey, kat sini tidak. Kat sini pun tidak. Okey, ada dua tidak. Okey, saya tanya awak lagi. Q. Saya seorang jururawat. Awak jururawat ke tidak? Tidak. Tidak. Okey. Betul. Cari pula yang Q. Mana Q yang tidak? Okey, yang tidak nak cari yang sama dengan yang saya dah bulatkan tadi. So, yang kat sini tidak. Okey, so saya punya jawapan adalah saya bukan jururawat. Saya juga bukan Nurhana. Jadi jawapan akhir untuk statement ni, okey, statement ni adalah false statement. False statement untuk P dan Q tu. Kenapalah? Saya rasa dia jadi lagging lah sebab tengah share screen ni. P dan Q. Mana cursor saya ni? Okay. Maknanya kan sekarang kan student, bila awak dapat dua statement, lepas tu kan dia suruh cari. Okay, check statement ni true ke tidak. Awak kena bina truth table. Bina table ni, lepas tu awak kena cari dekat mana jawapan awak akan berlaku di kolom yang terakhir. Okay, kita try buat example 4.3. Saya tak pastilah ni ada berapa example. Tengok jap. Ada 7, ada 5 example. Okay, kita habiskan ni je lah. Saya sikit tekak lah. Okay. Example 4.3. Okay, kita ada dekat sini. Okay, statementnya ada dua. Dia pakai statement, pakai huruf X dengan pakai huruf Y. Statementnya, 5 is greater than 10. Okay, itu adalah statement yang pertama. 5 is greater than 10. Okay, lepas tu statement yang kedua adalah 7 is an odd number. Dia kata 7 adalah odd number. Okay, lepas tu dia suruh kita check. Dia ni control B. Dia ni proposition dia kalau kita N kan dia, kalau kita apa tadi perkataannya? Kalau kita conjunction kan dia jadi tak? Betul ke tidak lah. Okay, so statement yang pertama yang saya highlightkan warna kuning ni, kita ambil huruf X. Statement yang saya boldkan tu pula, kita namakan dia sebagai statement Y. Okay. So, bila dia minta kita untuk kita check dia punya representation dia. Representation of conjunction Of conjunction. Okay. Macam mana cara nak tulis dia? Tulis je lah ikut huruf X. Conjunction Y. Okay. X conjunction Y. Okay. Katakanlah kalau soalan ni dia suruh kita check apakah truth value. Kalau dia tanya kan apakah truth value, maksudnya dia nak tahu ni statement ni true or false. Ujung sekali awak kena bagi tahu kat saya. Okay. Bila kita tengok, kalau ikutkan syarat dia, awak kena terus lukis dia punya kena tulis dia punya apa katanya? Sekejap saya nak buat kertas kosong.
kejap. Kena bina dia punya truth table. Ya Allah, dia ni lah saya punya cursor saya jadi lagging. Okey. Okey, bila kita ada tadi, dia kata X is greater than 10. Kita tahu dia adalah X. Lepas tu kita ada Y. Lepas tu kita nak cari dia punya truth table. X conjunction Y. Okey, tadi saya dah cakap, masa kita nak isi ni, kita kena ingat. Untuk X, kita kena susun dia true, true, false, false. Ini kena ingat susunan ni sebab dalam exam kita tak bagi table ni, awak kena hafal macam mana awak nak tulis dia. Untuk Y, saya dah bagi tahu tadi, awak kena gilirkan. True, false. True, false. Okey, lepas tu untuk saya tak tutup saya punya kamera. Okey, let's tutup. Sama je. Okey. So, hasil akhir dia kita kena ingat. Dia kalau N ni dia nak dua-dua true. Okey, so dia dapat true kat sini. Sini false. Sini false. Sini false. Okey, bila awak baca balik tadi statement tadi kata X adalah greater than 10. True ke false? Saya nak dengar suara. X adalah greater than 10. True ke false? False. False. Saya ada dua pilihan kat sini. False kan? Okey, false dengan false. Okey. Okey, dah tahu dah jawapan antara dua row di bawah. Okey, Y. Y adalah odd number. 7 adalah odd number. True ke false? True. True. Jadi saya kena bulat kat sini. Okey. Jadi yang mana dua yang terbulat ni, kita dapatlah jawapan akhir dia adalah false. Okey, jadi kalau kita pergi balik dekat yang box yang saya menulis tadi ni. Okey, kalau dia tanya X conjunction dengan Y adalah is. Okey, true ke false tadi jawapannya? False statement. False. Kita tak cakap lah statement. Statement tu bukan bahasa mat discrete lah. Kita katakan is false conjunction. Nak kata false proposition pun boleh. Okay. Okay, example 4.4 pula. Ya Allah, sikit lagi. Okay, kita gunakan dua huruf lain pula. Huruf E dengan huruf P. E merujuk kepada even number. Even tu nombor apa? Nombor genap. Nombor genap. 7 is a prime number. Prime number apa pula? Nombor perdana. Nombor perdana. Betul. Okey, lepas tu dia kata write the compound N dan determine true ke false. Ya ke jawapan saya ni? Mari kita semak. Okey, jadi sama walaupun kita tengah belajar, kita memanglah tengah belajar sekarang ni. Jadi mungkin awak nampak kita tulis tu sekali je. Tapi kalau awak tengah buat latihan, awak kena ingat, oh saya kena buat macam ni. Lepas tu saya punya tajuk kena buat macam ni. Okey, lepas tu saya kena buat table. Table saya kena tahu sini true, true, false, false. Lepas tu true, false, true, false. Okey, lepas tu saya tahu kalau N, kalau conjunction saya atas je yang saya true, yang bawah semuanya false. Okey, lepas tu saya kena fikir, adakah 4 even number? Okey, saya tanya awak, 4 even number ke tidak? Ya, jadi jawapan saya antara yang ni ataupun yang ni. Ada dua pilihan jawapan saya, ada dua true. 7 is a prime number. Prime number ke tidak? Ya, jadi saya bulatkan yang atas. Betul. Jadi pilihan kita yang atas. Jadi bila kita tengok yang true jumpa true akan menghasilkan jawapan akhir juga true. Sebab itu kita tulis kat sini.
E conjunction P adalah benar. Ni E conjunction P adalah true statement lah. Okay. Saya asyik tercakap statement je. Awak kena ingat tak semestinya kita katakan perkataan tu statement. Saya guna perkataan statement tadi untuk bahasa mudah nak bagi tahu statement daripada proposition tu tadi. Okey, kita try lagi 4.5. Oh, ni tak ada jawapan. Mari kita cuba. Okey. Kita kata convert the following sentence into a compound proposition using symbol tu. Ali is a student. He is hardworking. Okay. So, kita ada. Okay. Nak guna huruf apa ni? Kita guna huruf yang menggambarkan dia sikit lah. Okay, katakanlah kita guna A. Okay, tak nak lah. Saya malah nak tulis balik. Okay, saya ada dekat situ. Okay. Ali is a student. Kita pakai huruf A. He is saya patutnya guna huruf kecil. Tapi tak apalah dalam kes ni sebab menggambarkan Ali. He is hardworking. Kita guna simbol H. Okay, lepas tu dia ada minta tak apa-apa? Dia ada suruh check truth value tak? Tak ada. So, kita hanya perlu tuliskan dia sebagai S. Sorry. Okay, kita hanya perlu tuliskan dia. Allahuakbar, apa benda lah ni. Sekejap, saya save je lah. Oh, tak saya ni dah pula. Kejap Okey, so awak hanya perlu tuliskan A, lepas tu simbol bumbung tu H kecil. Itu sahaja sebenarnya yang saya nak tulis. Okey. Ataupun saya rasa saya ada jawapan kat sini. Kejap saya buka. Okey. Oh, saya guna huruf lain. Let S, Ali is a student. H, hardworking. Astaghfirullahaladzim. Sekejap minta maaf Lepas tu S, lepas tu simbol macam tu, lepas tu H. Itu sahaja. Baca, dia ada check tak? Suruh tanya truth value tak? Tak ada. So, maksudnya ini sahajalah yang dia minta. Tutuplah dulu ni macam mana ni. Okey, lepas tu tak apa saya biar je. Okey, example 4.6. Okey, kita ada dua statement. S untuk the sky is blue. Statement yang kedua, Q, 2 tambah 2 sama dengan 5. Yang ni dia tanya, apakah truth value untuk S conjunction dengan Q? Okay, dia tanya untuk conjunction. Dia suruh kita semak dia punya dan dia. Kalau kita dan kan dia jadi apa? Okay, bila kita lihat kat situ, kita tengok, oh bila ada truth value, confirm kena buat dia punya table. S dengan Q. Lepas tu S conjunction Q. Okay, so true, true. False, false. Yang belah sini, true, false. True, false. Okay, so ingat kalau conjunction hanya atas sahaja yang true, yang bawah semuanya false. Okey, lepas tu kita pergi balik pada soalan. Check balik soalan tanya apa. The sky is blue. The sky is blue. Kita ambil yang general Kita jangan tiba-tiba ada seorang yang bertanya tapi mendung ke. Oh tak nak. Kita nak the sky is blue secara general. Memang sky tu blue. So kita ada jawapan true kat sini. Ada 2 true. Okey, 2 tambah 2 sama dengan 5. False statement ke true? Nak bulatkan yang mana ni? False. Jadi bulat yang ni. False. Betul. Jadi, true dengan false, jawapan akhir akan dapat di false. Okey, bermaksud what is truth value of S conjunction Q? Kita katakan sebagai false. False. Okey, katalah kita nak tulis penuh. Nak tulis apa ni? False
false conjunction proposition. Ada pula yang pelik. Kenapa conjunction, madam? Conjunction sebab soalan pakai simbol tu. Kenapa proposition, madam? Proposition tu statement maksud dia. Statement. Okay, jadi nak panjangkan sikit. False conjunction proposition. Titik. Okay, example 4.7 pula. Ni last code kan ada lagi bawah? Tak ada. Cukuplah ni je dulu Okay. Okay, dia suruh kita check statement mana yang true. Okay, disebabkan dia ada ABC soalan, kita buat satu tabel besar merujuk kepada semua terus untuk semua. Okay, kita ada. Okay, kita disebabkan dia tak ada huruf kat situ, kita just namakan je. Apa tu? Okay, kita buatlah P dengan Q. Lepas tu P conjunction Q. Okay, dia punya nilai dia. Ni saya dah buat kali yang keempat juga. Awak kena ingat true, true. False, false. Okay. True, false. True, false. Okay, untuk conjunction hanya kalau dia dua-dua true sahaja dia dapat nama true. False, false. Okay. Okay, kita pergi kepada soalan A. Soalan A saya pakai marker warna biru. Okay, cat can fly. Ada sesiapa nak sebut cat can fly? Nak true ke false? False. False. Okay, kita ada pilihan kat sini dua. Okay, birds can swim. False. False. So, ada kat sini. Betul lah. Birds tak boleh berenang kan? Okay. So, kita ada. Saya tandakan sikit je ni. Sebab nanti ada lagi dua soalan. So, kita ada dua false. Jawapan akhir dia adalah false. Okay. Next question. Soalan B. Saya pakai marker merah. Okay. Marker merah pula. So, 2 is an even number. 2 adalah nombor genap. Dia cakap. Betul ke tidak? Betul. Betul. Ada dua pilihan true kat situ. 2 adalah nombor genap. Kalau perkataannya odd. Odd tu ganjil 2 tu genap. Okey. 5 adalah prime number. 5 adalah nombor perdana. Betul ke tidak? Betul. Betul. So, kat sini. So, kita ada true dengan true. So, jawapan akhir dia adalah true. Okey, dan satu lagi last. Water is dry. Water dry ke tidak? Tak. Okey, water tak dry. So, dia false. Ada dua pilihan. Fire is cold. Api tu sejuk, dia cakap. False Kejap Kejap kita bagi doa dululah. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله النور المنزل نور في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه وعنه كآله اللهم يا رحمن
Allahumma ya Razzaq ya Fattah ya Aziz. Sekiranya rezeki kami turunkanlah. Jika di dalam bumi keluarkanlah. Jika suka mudahkanlah. Jika haram sucikanlah. Jika jauh dekatkanlah ya Allah. Wahai Tuhan yang maha lemah lembut, lemah lembutlah kepada kami sebagaimana yang Kau suka kita lemah. Allahumma la taj'al kita akbar hajjina ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصرنا المجاهدين واخواننا في فلسطين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه الله وآله وصحبه. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hello, ada lagi tak saya kat sini? Ada Hello? Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Oh, boleh. Tadi saya terkeluar Saya tak perasan Okay, so bila kita dah check water is dry, dia kata water tu kering, api tu sejuk, dia adalah false statement. Tapi soalan kata dia nak tanya antara A, B dengan C yang mana yang true statement. Maksudnya sekarang kita dapat detect lah yang sebenarnya true statement adalah yang B sahaja. Macam tu. Okay, so itu sahaja untuk conjunction. Okay, bila kita tengok conjunction ni, kita kena ingat conjunction adalah salah satu operasi dalam compound proposition. Compound tu apa? Compound adalah apabila function kita ni function pula, kita punya kita punya statement kita tu digabung-gabungkan, jadilah compound proposition. Dia terbahagi kepada 3, conjunction, disjunction dengan negation. So untuk hari ni, untuk kuliah, kita stop dekat conjunction sahaja. Okay, untuk semua pelajar section 5, kejap lagi kita akan sambung disjunction. Tapi lambat sikit bagi saya rest kejap. Untuk yang kelas 1 lagi, kita akan jumpa pada hari Rabu lah petang tu. Tengok keadaan macam mana. Sepatutnya kelas hari ni face to face je, tapi sebab saya sakit tekak, saya batuk je